The next day, Profesor Madya Dr. Asmadi Idris, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah, yang dihormati Dr. Jalihah Ahmad Shah, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa, yang dihormati Dr. Syarudin Haji Awang Ahmad, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, yang dihormati Dr. Nordin Saka, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Ketua-Ketua Program, Barisan Pensyarah, Pelajar serta para hadirin yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke Majlis Perasmian Program Mentor-Menti Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan tahun 2022. Saya Siti Nurbaya binti Muhammad Yusof selaku pengacara majlis pada hari ini akan tindakan seperti membimbing, menyokong dan memberi nasihat. Mentor bukan sahaja menitik beratkan individu dan hubungan psikologi mentinya, tetapi juga membimbing, memberi penghargaan kasih sayang dan mengasah kemahiran-kemahiran lain seperti membuat keputusan, menyelesaikan masalah atau mengatasi tekanan dan berusaha memimpin mentinya menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan negara. Budak-budak bermain papan waktu malam. Sudilah Tuan beri ucapan, kata aluan pemanis kalam. Seterusnya, majlis menjemput Profesor Madya Dr. Asmadi Idris, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan bagi memberi ucapan perasmian. Dipersilakan. Terima kasih Puan Siti Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada Encik Mullah selaku penyelarasan mentor-menti program Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, kepada semua timbalan dekan, para pensyarah dan para pelajar dan ataupun mahasiswa yang diraikan bersama-sama ya menghadiri majlis mentor-menti. Kalau saya tidak silap, Puan Siti, ini untuk kali ketiga mungkin ya, mentor-menti mungkin kalau saya tidak silap, ataupun saya terlajak ke hadapan. Dan ya, di dalam kita menghadapi suasana yang masih berada dalam pandemik yang bermula untuk negara kita pada Mac 2020 dan sekarang sudah genap ya 2 tahun, dan insyaAllah bulan April ini jika izinkannya kita akan beralih ke arah endemik. Satu proses yang mencabar, yang panjang dan semestinya menduga kita, tapi alhamdulillah ya, kita teruskan melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pendidik dan juga para mahasiswa yang diraikan di FSS kita utamanya dan seluruh UMS. Jadi pada program mentor-menti kali ini sudah semestinya para mahasiswa, para pelajar ya, mesti faham mengapa perlu ada perjumpaan mentor-menti setiap tahun ya. Mesti mengapa
biarpun anda mungkin sudah tahun 3, tidak lama lagi bergraduasi. Mungkin kalau dikirakan bulan, sekarang sudah bulan Mac, mungkin ada lagi dalam 5 bulan lagi saya akan menelaah, mempelajari mahlisis di universiti. Selepas itu Allah saya akan menjadi bergelar graduan. Begitu juga dengan tahun 2 yang berada di persimpangan dilema, sebab bukan lagi tahun 1 dan juga belum lagi tahun 3. Ibarat kalau adik-beradik itu digelar sebagai di tengah-tengah. Semangatnya bagaimana? Makin lunturkah ataupun makin bersemangat ataupun tidak bertambah. Begitu juga dengan tahun pertama. Mungkin semangatnya mula-mula semester pertama begitu bersemangat. Jadi bagaimana dengan sekarang semester kedua? Jadi inilah sebenarnya kepentingan program Mentominti, iaitu kalau dalam bahasa mekanik izinkan saya ialah untuk mengetatkan skru-skru yang longgar. Kalau sebuah kereta berjalan dengan mengarungi perjalanan yang jauh, semestinya banyak mungkin unit-unit komponen kereta itu sudah lagi tidak berfungsi dengan baik. Jadi kalaupun mungkin bateri, masa inilah kita recharge, kata bahasa bateri kan, dicas semula. Jadi begitu juga dengan para mahasiswa, para pelajar, perlu juga masa-masa untuk mengecas semula, memperbarui semangat, menaikkan semangat semula dan sebagainya. Itulah pentingnya perjumpaan Mentominti, supaya kita dapat mengatur semula, menyusun semula, dan seterusnya memantapkan apakah strategi dan kaidah untuk meneruskan sesi pengajian 2022-2023 khususnya ya. Jadi dalam hal ini sudah semestinya para menti para mahasiswa mesti mengadakan perbincangan, diskusi dengan mentor. Jadi mentor ini dianggap sebagai sifu, kalau dalam bahasa kungfunya kan, ataupun master in the house, bukan seperti rancangan Korean kan, tapi sebenarnya di sini merujuk kepada para pensyarah, para pendidik di universiti. Mereka ini dianggap sebagai sarjana, mereka dianggap sebagai yang mempunyai pengetahuan yang dalam, mempunyai kemahiran dan sebagainya. Jadi para menti semua perlu memanfaatkan apa yang ada di dalam universiti, para pensyarah yang berada di sekolah sains sosial dan kemanusiaan. Jadi dengan demikian, apakah perkara yang perlu difokus untuk semester ini atau untuk pengajian akan datang ini? Di sini saya sebutkan 2 perkara ya. Yang pertama, apakah kaedah atau metode atau strategi para mahasiswa pelajar untuk menghadapi semester ini? Tahun 1, apakah strateginya? Maksudnya untuk mencapai suatu keputusan kejayaan yang cemerlang. Subjek dia berapa dan sebagainya. Adakah banyak khusus di universiti lagi ataupun fakulti? Begitu juga dengan tahun 2 dan juga tahun 3. Tahun 3 lain pula mungkin perancangan strategi yang perlu diatur, kerana mereka tidak lama lagi bergraduan dan mereka tidak lama lagi akan berhadapan dengan dunia realiti sebenar iaitu dunia pekerjaan. Dan zaman sekarang ini tidak ada lagi, saya rasa, zaman seperti dahulu ditanya apakah cita-cita anda untuk menjadi sekian. Tetapi zaman anda ini ialah zaman yang maknanya anda sendiri mencipta dunia pekerjaan. Dunia pekerjaan bukan lagi sudah tersedia, tetapi anda yang maknanya menyediakan, insyaAllah dengan ilmu dan kepakaran yang anda timba di universiti, anda mampu untuk mencipta kerjaya anda sendiri. Apakah masuk mencipta kerjaya sendiri ini? Maknanya anda sendiri memandu kemana untuk menghalalkan halal hidup anda selepas berada dalam sekitar 3-4 ataupun beberapa tahun berada di universiti. Jika anda ingin menjadi seorang usahawan, apakah strategi-strategi atau ilmu yang perlu anda kuasai?
Jika anda ingin menjadi seorang wartawan antarabangsa, contoh, ya, apakah dia punya strategi, apakah metod yang perlu anda kuasai. Jadi ciptalah kerjaya anda, ya. Jangan menunggu kerja di luar mengawal anda, mencipta anda. Saya bukanlah kata orang anti kapitalis, maksud saya kapitalisme ini begitu merantai setiap individu, contohnya makan gaji, dapat gaji dia kata bayar hutang. Inilah rantai-rantai kapitalisme. Tetapi bukanlah maknanya semuanya negatif, tidak. Tapi maksud saya di sini, anda mesti berani cuba kalau tidak memutuskan rantai ini, tapi menjadi lebih kreatif supaya tidak lagi menjadi kerja pagi, petang balik, ataupun dapat gaji bayar hutang bila dinyanyikan dan sebagainya. Jadi dunia anda ialah dunia yang sepatutnya berwarna-warni, penuh dengan bukannya onak duri saja, ya, tapi peluang-peluang yang terhidang begitu banyak sekali, tetapi bagaimana anda memanfaatkannya. Jadi ide-ide baru perlu anda kuasai, ya. Perlu anda kuasai. Begitulah juga dengan para pesyarah di FSSK dan UMS dan seluruh di Malaysia ini, memerlukan satu pendekatan baru, satu ide baru untuk supaya berlaku adaptasi antara dunia akademik dan juga dunia di luar sana. Sebab kita tidak mahu universiti ini dikawal oleh dunia luar, tapi kita mahu juga supaya universiti ini juga mengawal dunia luar itu. Jadi kita lah sebenarnya yang boleh membentuk bagaimana, apakah yang akan kita jadikan, apa yang kita akan jadi, ya, suatu masa nanti. Okey, yang perkara yang kedua bagi saya ini yang penting ialah time management, ya, pengurusan masa. Jadi semasa berjumpa nanti berdiskusi dengan para mentor anda, contohlah di sini kan ada terpampang gambar di sini Profesor Madya Dr. Abdul Rahman Tang, ya, ini untuk program sejarah contohnya. Cuba berbincang mentor-menti bagaimanakah cara mengurus masa yang bijak. Saya semesta ini ada 8 kursus yang saya ambil. Kalaulah satu kursus itu ada 4 assignment, maknanya 4 kali 8, saya kena siapkan 32 tugasan, ya, Masya Allah. Satu tugasan yang banyak kan untuk seorang individu pelajar. Tapi bagaimanapun, jika mungkin diurus masa dengan baik, anda mungkin tidak berada dalam situasi krisis tekanan yang amat tinggi, ya. Maksudnya di sini kena bermula awal, jangan menunggu seminggu, 2 minggu lagi semester sudah berakhir barulah anda, kata orang Perak, ulun, bukan orang Perak, sorry lah, Kedah kan, ulun habis-habis. Tapi itu bagi saya memerangkap diri sendiri kerana akan memberikan tekanan yang amat tinggi. Jadi sebaiknya bermula saja semesta ini, sudah bermulalah kerja anda, susun elok-elok dan dengan penuh sistematik, dengan mengamalkan sistem pengurusan masa yang baik, semuanya akan dapat dikawal dengan baik. Jadi tekankan hari ini, mahirkan anda dengan pengurusan masa. Kerana dengan pengurusan masa yang kita dalam sehari ini kita ada 24 jam. Kalau tolak kita melihatkan badan, tidur contohnya 8 jam, maknanya kita ada masa lagi 16 jam. Jadi bagaimana kita cuba memanfaatkan 16 jam itu kepada mahasiswa dan sebagainya. Sini pun Puan Siti Nurbayu, kita punya pengaras latihan praktikum pun mungkin dapat memberi penekanan pada semester ini. Bagaimana the best time management. Sibukkah kita ini? Ingat, sibuk kita sibuk lagi Perdana Menteri, ya, Malaysia. Kenapa masih boleh berjalan melaksanakan tugas dan sebagainya? Sibukkah kita ini? Itulah maknanya. Bukan kesibukan itu mungkin datang daripada kita sendiri yang mungkin kurang bijak dalam mengurus masa, ataupun kita mungkin masih lagi memerlukan bimbingan, ya, dalam menguruskan masa. Jadi dengan demikian, ini sajalah kata kunci saya untuk program pasmian mentor-menti pada kali ini. Saya menekankan iaitu cubalah para mahasiswa menekankan kaedah pembelajaran yang terbaik, dan pada masa sama juga cuba saya kata mencari menguasai pengurusan masa yang berkesan, ya, dalam menghadapi situasi supaya anda tidak berada dalam keadaan tekanan yang amat tinggi. Saya doakan kita semua ini dapat melaksanakan tugas dengan baik
dan diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Puan Siti Nurbaya. Terima kasih. Kami ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudi meluangkan masa bersama-sama kita pekan ini. Saya mewakili pihak jawatan kuasa majlis menyusun 10 jari andai terdapat kekurangan dan kesilapan sepanjang majlis ini berlangsung. Sebelum itu, mohon pelajar untuk isi borang soal selidik di link yang diberikan di ruangan chat Webex. Dengan itu, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okey, sampai sini sajalah untuk video kali ini. Dan saya memohon maaf atas sebarang kesulitan yang berlaku. Sorry for the inconvenience caused during the live or video or the meeting was carry on. Hope you like this video. Don't forget to like and subscribe. Sama ada kalian nak share ataupun tidak, itu terpulang kepada kalian. And also, don't forget to follow my Instagram, Wesley Kuntang. Ingat, stay strong, stay safe. Kita jaga kita, lindungi diri, lindungi semua. Okay, see you in the next vlog.